Apakah hukum makan makanan atau minuman yang dirampas? Contoh kita rapah beras, kita rapah air, kita minum. Jawabnya boleh. Dia rapah air orang, dia minum. Boleh? Boleh. Boleh apa? Boleh dosa. Buat apa? Haram, bak merampas, bak rosak dalam kitab-kitab fiqh luah. Jangan rapah harta orang. Faham? Kerajaan pun tengok. Kalau undang-undang rampas itu tidak bercanggah dengan syarak, diizinkan. Tapi kalau undang-undang rapah itu zalim, tetap haram. Walaupun semua dipersetujui oleh Parlimen. Dia undang-undang dua. Satu telah ditetapkan Allah dan Rasul. Satu lagi tidak ada dalam Quran dan hadis. Maka dicerah pada kita. Tapi ada syarat. Jangan zalim orang. Faham lagi? Jadi bila kita jadi kerajaan, boleh buat undang-undang? Boleh. Tapi jangan zalim. Kalau zalim tetap tak diterima di sisi Allah. Okey? Jadi kalau rapah, ada kalanya boleh, ada kalanya haram. Nampak?